Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul 'azim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa dhakkirni ma nasitu. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Allah Ta'ala berfirman, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengan engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk, dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doa begitu menjadi ketenteram bagi mereka. Dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah At-Taubah ayat yang ke-103. Yang dihormati saudara pengurusi majlis yang berusaha, Tuan Haji Abdul Rashid Muhammad Yusuf Tumaku, Ketua Pegawai Masjid Kumpulan BMJK, dihormati Encik Sanusi Austin Osman, Ketua Pegawai Operasi Perbanan Besar Bangkai, dihormati para pengurus kanan BMJK, pengurus besar Kumpulan BMJK, yang diraikan wakil-wakil gedung dan para penerima sumbangan ayat Ramadan di Masjid Kota Darul Naim dalam program ayat Ramadan pada tahun ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah kerana kita diberi ruang masa yang amat baik. Kita diberi peluang sepanjang Ramadan, sehingga hari ini kita sudah 25 hari kita berpuasa. Bermakna kita telah pun banyak melakukan ibadah, persiapan untuk diri kita sendiri sebagai seorang mukmin yang yakin dan percaya bahawa melalui bulan Ramadan ini kita adalah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meningkatkan kualiti hidup, ataupun kemungkinan saudara-saudara tuan-tuan semua, terutamanya penerima-penerima sumbangan yang diraikan, apabila kita pergi Jumaat, hari Jumaat, sentiasa berimam ataupun khatib yang baca berkhutbah. Mungkin orang perempuan wanita atau muslimah tidak perlu apa dengar. Setiap kali imam berada di mimbar berkhutbah, dia kata ittaqullah. Ini menjadi sebutan yang tidak boleh ditinggal oleh mana-mana imam ataupun khatib yang berkhutbah pada hari Jumaat, kerana dia merupakan rukun. Rukun kalau tinggal tak sah. Kalau kita tinggal rukun sembahyang, tak sah sembahyang kita. Itu rukun ini benar-benar kita buat. Maka dalam khutbah Nabi Muhammad akan baca ittaqullah ibadallah, ataupun ya ayuhannas ya alladzina amanu ittaqullah, disuruh kita bertakwa kepada Allah. Ini peringatan setiap kali Jumaat. Maka khusus Allah Ta'ala dalam Ramadan ini disebut khusus. Dan kutipan
'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Khusus. Sebab itu kita kena sedar, kita sebagai hamba Allah, kita bukan rakyat, kita hamba. Kita memang tertakluk kepada kehendak dan arahan Allah, tak boleh tawar-menawar. Tujuan Allah Ta'ala jadikan bulan Ramadan yang ada 3 peringkat ini, yang tuan-tuan semua orang tahu tak, boleh pergi masjid, ada tazkirah, ada forum, dan mana-mana saja boleh bercakap. Sebanyak Ustaz akan sebut bahawa Ramadan diberikan 3 peringkat. Peringkat pertama, 10 hari pertama, dikira peringkat rahmat Allah. Allah Ta'ala jadikan rahmat ini bukan sahaja bentuk rahmat ini yang boleh kita lihat, dapat bantuan ke, dapat makannya ke, dapat wadah berpuasa memang luar biasa. Orang bukan Islam pun memang suka kalau pergi ke bazar Ramadan. Itu rahmat. Rahmat ini bukan bentuk makan saja, tetapi rahmat ini berbagai-bagai. Ya Allah Ta'ala boleh beri. Pertama, memberi ketenangan, memberi keselesaan. Itu berbagai-bagai. Jadi sudah terlalui. Adakah kita merasa bahawa awal 10 Ramadan awal itu rahmat bagi kita? Ada yang merasa tidak ada apa benda. Ada apa benda? Tak ada rahmat apa. Cuma dia kata makan mungkin harga barang mahal. Tak ada rahmat bagi kita. Semua sama dengan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang kita buat setiap hari 5 kali sehari, yang wajib, tak boleh tinggal. Dia berperanan untuk boleh mencegah tuan dia daripada melakukan perkara yang keji dan mungkar. Itu memang sendiri. Adakah dalam senaga, dalam aktiviti pergerakan harian kita ni, adakah kita bertambah atau kurang perkara-perkara yang mungkar dan keji? Itu patut kita sebagai hamba Allah, kita mendengar arahannya dan kita kena perhati sesuatu ibadat yang kita buat, adakah ada pulangan? Sememangnya ada. Bagi mereka-mereka yang buat selera, solat hanya keadaan pusara, dalam keadaan suasana malam, kalau cepat-cepat sudah. Kalau baca panjang menyakitkan. Ini ada something wrong sedikit. Tak betul lah. Jadi tidak memberi kesan kepada orang yang salat. Sedangkan salat ini boleh membentuk pribadi. Pertama sekali kita mengawal diri kita. Tanha 'anil fahsya. Secara otomatik apabila kita salat betul-betul, dia boleh mengawal kita daripada benda yang mungkar, bukan yang keji. Perbuatan keji manusia suka, Allah Ta'ala suka. Kalau mungkar sama juga, sebab ada akibat dan akan diterima oleh masyarakat. Mungkar ini benda yang menyakitkan, benda yang keji dan besar. Jadi sama juga Ramadan. Apa yang Allah Ta'ala fardu ke atas kita, Allah Ta'ala taklif ke atas kita, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Apa saja yang Allah Ta'ala wajib ke kita, dia sebagai pencipta dia reti bahawa dia orang mampu untuk laksana. Contoh kita kata puasa, apabila kita tahan daripada makan, minum dan segala-galanya, daripada awal fajar pagi subuh tadi sehingga maghrib, kanak-kanak 12 tahun mampu berpuasa. Maknanya dia kata, kalau aku wajib berpuasa dengan struktur dan kejadian manusia, dia mampu. Kalau aku tak mampu beli 23, adakah kamu jumpa saya dulu? Dia boleh. Tengok cara dia upah dengan waktu jual, tahu apa belakang. Tak tahu masa mau itu. Dengan cara
jenera dengan kawang buat lain juga ni. Dia mungkin betul atau patut. Jadi kan kanak-kanak walaupun 12 tahun, apabila dia puasa, kata aku tidak akan paksa, tidak akan memberi satu tanggungjawab, orang tak boleh buat. Kenapa boleh buat? Kalau tak boleh buat, itu tidak luar biasa. Jadi nak beritahu kepada tuan-tuan semua, kita berpuasa dan kita pada bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, bulan Ramadan ini kita nak meningkatkan kualiti nilai kita sebagai seorang Muslim dengan ketakwaan diri. Ketakwaan diri, ketakwaan diri yang lahirnya kata Asyamu Junnah ni. Ketakwaan diri Asyamu Junnah. Apabila kita berpuasa, kita buat ibadat-ibadat yang termasuk dalam Ramadan ini, termasuk salat tarawihnya, kita bersedekah bagi yang mampu, walaupun sedikit tamat. Kalau kita yang orang berada, orang berupaya, orang boleh untuk memanggil orang berpuasa. Dalam satu hari yang kita baca permohonan, apabila kita dengar dalam video, bila kita beri panggil orang berpuasa rumah kita atau mana-mana saja, pahala yang orang itu buat hari itu sama kita berpuasa sama. Cari orang yang hebat. Jadi orang baca Quran, begitu dulu cari kita panggil rumah kita, dia berdoa. Orang ini bukan makan kerja kita. Dia makan pertama itu nasi itu bukan. Kalau kita mungkin kata tidak akan gerak kecuali bobor ini. Orang ini kita punya dia buka puasa, kita dapat pahala dia tanpa mengurang hak dia. Mana dalam urusan penyakit dunia ada tanggung. Kita beri dia makan sebiji tambah, 3 biji tambah minum air, kebaikan dia mari bukti tanpa sedikit kurang dia. Ternyata ada untung yang berdua yang buah pepak dapat rasa. Kita berlabur satu 3 biji tambah, kita dapat semua kebaikan dia tanpa kurang. Luar biasa kan? Oleh sebab itu kita nak menjadikan Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai makhluk terbaik. Ini tak ada kita terbaik. Kalau dibanding dengan makhluk-makhluk lain, kita terbaik. Kepala kita bukan tak ada. Tidak pasal benda lain sama dengan bentuk dia. Kita manusia ni baru tak ada. Sekalipun ada juga makhluk Allah Ta'ala, dia sama dengan manusia. Sama dia pegang, dia tahu dia makan, dia tahu dia berkelamin, semua manusia. Tapi kepala mesti itu beda kata. Kita punya fizikal komponen. Belum kita lihat lagi jatuh kita, bagaimana jatuh kita, awal jatuh kita, tapi kita dah perasaan kita mana. Kita mempunyai banyak keistimewaan. Kita mempunyai alat panca indera yang boleh memberi maklumat cepat pada kita. Kita ada telinga, kita ada mata, kita ada perasaan, kita ada semua ada. Jadi kalau sesuatu saja berbunyi, kita proses maklumat itu cepat. Tidak senara. Kita tidak arah. Anggota kita, kita banyak elektronik sebenarnya. Kita tak tahu. Elektronik lain. Kelip. Kita tak pernah harap apa kali kelip. Berapa banyak air mata mesti ada. Ada. Semua Allah Ta'ala buat bentuk elektronik. Yang kita kata, kita kira maklumat mari daripada panca indera. Tangan kita, kulit kita, mata kita, hantar masuk ke dalam. Contoh kita punya pukul, kita proses maklumat. Mata, tak nampak. Telinga, kita dengar, pukul. Kalau kulit, di kambing ni, kita boleh proses. Kalau kita hantar masuk ke dalam kepala kita, kepala buat keputusan, tak hati buat keputusan, lari. Pukul terima, kita boleh keputusan. Atau hati dari kita pelan-pelan. Itu secara otomatik. Sebab tu kita sendiri inilah alam-alam itu saja. Tapi orang tak bersyukur. Dia buka puasa, bertiga,
ini ni semata-mata atas rahmat Allah. Tuhan bagi Ramadan begitu baik sekali. Pertama, peringkat pertama rahmat. Kedua, maghfirah. Maghfirah sesuatu benda yang amat-amat penting bagi kita. Tuhan bagi 110 hari khas untuk kita lepas dari. Kalau kita tak buat, kita kena doa banyak. 10 hari masa tempoh yang tengah-tengah tu, 10 dan 20 buat atau semua. Ini masa terbaik untuk diberi peluang kita minta maaf, kita istighfar, kita banyak, kita baca mana Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'alni. Itu Rasulullah kata paling mudah kita baca dan paling banyak Tuhan menerima permohonan kita. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'alni. Kalau maaf anna, kita baca lama-lama tu'anna nun agama. Jadi nanti kita baca peluang. Kalau kita tidak ada peluang itu, Rasulullah kata kita masih ada bagi 2-3 hari lagi. Jangan sia-sia. Kalau kita tak dapat untuk konsentrasi segala ada 20 hari lagi ini, ambillah mana yang masih ada. Kita masih ada 5 hari. 5 hari. Nah, bulan gunalah masa yang sebelumnya untuk kita mendapat keistimewaan, untuk kita mendapat kebajikan, untuk kita mendapat maghfirah. Maghfirah ini memanglah amat-amat penting. Macam kita kata, orang yang dia ada kes dibawa ke mahkamah, masuk dalam kandang dia, kita bersumpah, bercara, buat kita kata kita beri bebas. Kita apa dipanggil dalam pembicaraan itu dia tidak kena. Nah, bagaimana kita waktu tidak disabitkan salah, bahkan dia dibebas ataupun melakukan tertentu, maka mana waktu juga tak kata. Kalau tidak kita kena jail, kalau tidak kita kena violent, kita tidak disabit. Maka begitu juga maghfirah, keampunan. Kita tahu bahawa kita sebagai makhluk Allah yang banyak melakukan dosa. Nah, dosa dalam umur kita, dosa di luar umur kita, berbagai kesalahan kita buat. Memang tidak ada orang yang tak salah. Yang pokoknya dia tahu ada ruang untuk dia minta maaf. Ruang itu diberi oleh Allah dalam Ramadan. Yang perlu begitu baik sekali, kita kena ambil kesempatan untuk memohon kepada Allah supaya diberi kemaafan. Buat kes, buat kita berbeza. Nah, maka Allah Taala kita beri peluang. Cuma tinggal lagi atas kita. Kalau kita betul-betul tahu, betul-betul sedar, betul-betul dari segi akidah yang ada, hari-hari akan datang. Selepas kita mati ni, selepas hari itu kita ada satu hari lagi yang paling besar, paling lama dan berjaya selama-lamanya. Kalau kita ada akidah itu, kita akan buat. Kita yakin memang satu poin yang kita wajib berdoa, kita mesti beriman. Jadi hari ini kita ada peluang daripada PNBD, daripada PNBD yang namanya sebagai pengurus kumpulan ini. Itu aktiviti setiap tahun. Setiap tahun apabila membaca ayat tadi, dia berperanan apabila kita jadikan satu sedekah, sama ada zakat ke, sama ada sedekah biasa ke, ada sumbangan ke, apabila kita ambil satu kumpulan, satu orang ke, kita beri kepada orang yang berhak. Ini sistem ini disebut oleh Al-Quran. Maka pihak kerajaan yang ada di negara ini kita ini oleh Majlis mengambil peranan untuk mengambil zakat fitrah dan zakat harta ini untuk diambil. Itu dalam NML. Dalam umumnya, maknanya kalau orang yang berada, satu pihak memberitahu kepada pihak yang berada, kamu mesti keluarkan hak orang miskin. Sebab itu kita khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Peranan kebaikan ialah untuk membersihkan.
untuk membersihkan mereka dari dosa. Orang beri, kalau awak akan beri zakat, pihak PMBK akan beri, insya-Allah Tuhan akan beri operasi PMBK lebih baik. Kalau kita beri kepada tuan-tuan itu, tuan kita berdoa. Jangan tuan pun kata di belakang itu, tak usah kita mau bodoh dia beri. Waktu beri 220 ribu, kita penerima, kita kena bersyukur dan kita berdoa. Sekurang-kurang terima kasih, tak apa. Ada orang nanti kita buat sekian, kita beri, gitu, sangat terima kasih. Bukan sangat terima kasih, tapi secara kita berinteraksi antara satu sama lain, ucapkan terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi pihak PMBK, kita cuba sedaya upaya dengan pengurusan yang ada untuk kita memberi kebajikan yang lebih kepada mana-mana. Dan CSR kita. Jadi kita, kalaulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya urusan PMBK lebih cepat, lebih baik, dan diberkati, maka lebih banyak kita dapat memberi siasat kepada ataupun sedekah ataupun zakat kepada mereka-mereka yang berhak. Dan sebab itu tujuannya adalah untuk pembersihan. Ini dalam Islam. Bagi pribadi, persoalan kita ada duit, kita beri zakat, kita dapat ketenangan. Terutama Ramadan seperti ini, orang bodoh-bodoh pun nak beri. Memang begitu. Rasulullah dalam satu hari itu cepat macam Bali. Kalau kita buat macam Bali, Rasulullah pada Nabi aku memang ni ada hak mengatasi baru berasa kita beri, tapi bingung malah kalau dulu ini dia tidak memahami bulan Ramadan. Jadi di sini watazki dua, tak hanya watazki dua. Bahasa ada sangat halus lagi. Tathir bersih, tazkiyah lebih dari dalaman. Dia dalaman untuk orang yang tasawuf ni, dia tazkiyah lebih bersih lagi. Dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia faham bahawa kita akan kembali kepada Allah. Mereka yang diridai oleh Allah Taala sebagai Islam. Jadi peranan yang dimainkan melalui harta boleh memberi ketenangan dua pihak. Penerima rasa gembira dapat dengan melalui sedikit sumbangan dia boleh mendapat keinginannya. Apabila seseorang itu mendapat keinginannya, dia rasa gembira, rasa gembira. Sebab itu Rasulullah ayat dia kata, Inna salataka sakarun lahu. Doa kamu ini akan memberi ketenangan semua orang. Kita yang mendapat bantuan, kita yang mendapat pembelaan. Kalau kerajaan bela, memang kerajaan sentiasa membela. Di kerajaan kita walaupun negerinya tidak kaya, tapi tidak miskin, tidak kaya, kita adakan banyak problem-problem membela rakyat. Kita harus kena banyak dalam rakyat, macam-macam kan. Sebagai ketua negeri yang berkala, keluar dari akhbar, dia ambil dia belakang rumah. Gambar, buku, ada baik kami. Ambil pergi, rupanya rumah ada baik kami. Allah, dia ambil apa? Guk kambing kan. Ada kata orang ni dalam Allah, jawab lapor, jawab. Ambil pergi, rupanya guk kambing belakang dia. Pada pendek ambil rumah batu, tuan. Ini kena masyarakat. Kerajaan sentiasa membantu. Sama ada melalui anak-anak syarikat seperti ini, atau melalui tamu sampai buka, atau melalui program-program itu macam It'am, kita bantu. It'am ni kita bantu berat kepada orang betul-betul tidak boleh beri berat. Kita ni berbuat asliwan, kita bantu, bukan dengan 1,000 boleh kahwin, kita bantu saja, membantu bagi orang yang pendapatan yang telah kita buat berapa pun ratus per sebulan. Maka boleh nak kahwin, kita bantu saja, bantu 1,000 untuk mereka rasa lebih buat siapa dan sebagainya. Lebih berkesan. Terutamanya dia buat istirahat dengan pihak khidmat, dia buat 1,200. Dia isi borang kita dalam berbagai waktu 700.
Apabila kita berlaku, kita kahwin, baru. Sebab dia wayak kata, invest RM1,500, kita wayak kau suruh dia gadis RM1,500. Nak kahwin ni, apabila nak claim lah kita dia tujuan, jadi sudah ada usul-usul kita tak tahu. Dua orang sudah berlainan, maka kita tolak dia baru. Sebab tidak ada ilmu salat. Kalau dia betul-betul salat, diisi sama. Orang nikah, berskopor, orang dalam ini, orang untuk kita bantu perbuatan jiwa. Bawa macam-macam lain. Dalam pagi itu, tutup dua buah rumah atas satu keluarga. Tutup dua rumah. Kita bisa tutup kebenaran. Tapi dia isi alamat lain, dia buka alamat, dia isi, kita semua awal juga. Ini pena-pena yang nak punya kerajaan memang nak bantu. Tapi kita ada banyak program, insyaAllah. Banyak program-program kita buat untuk membantu orang yang tidak berupaya. Di bawah esko pembangunan seperti masyarakat, wanita dan keluarga kita. Tuan-tuan dan puan hadirin sekalian. Jadi program yang kita ada ini, insyaAllah dapat sedikit sebanyak untuk menampung semua yang diraihkan. Semoga kita punya satu lagi, sama-sama kita berdoa. Sama-sama kita berdoa dan kita menerima walaupun sedikit, insyaAllah keberkatan itu. Dia doa silahkan mukmin. Doa merupakan senjata kepada orang lain. Kita sebab tu dia ikat doa ni sebenarnya selain daripada kita mohon, dia ikat kita sebagai hamba dengan pencipta. Kalau kita banyak berdoa, kita banyak menghubungi Allah, itu terbaik. Sebab kita ni adalah makhluk yang baik. Kita makhluk yang baik. Sentiasa tidak cukup, sentiasa tidak benar, sentiasa tidak sempurna. Maka yang sempurna Allah, yang kaya pun Allah. Maka kita nak mendidik, doa ni mendidik kita sentiasa berhubung, bermunajat dengan Allah. Sebab itu yang Allah Ta'ala. Sebab tu bagi doa senjata orang. Doa orang dizalimi langit akan berdoa. Kamu nampak banget saja. Kita berdoa bulan Ramadan, kita dizalimi. Ada orang dizalimi hak dia tidak dinafikan hak dia. Tidak beri nafkah. Ada. Nah, berlaku tidak bercerai, tinggal suami, tinggal isteri. Tinggal isteri tak beritahu, tak beritahu, tak ada boleh belajar. Itu satu kezaliman. Wajiban bagi isteri. Maka isteri mesti mengadu hal kepada pihak yang bertanggungjawab. Kadang-kadang tidak ada maklumat. Isteri, kalau isteri yang ditinggal tidak beri nafkah, maka ada pihak berkuasa di kerajaan melalui pejabat-pejabat parti untuk kita memberi maklumat supaya dapat dipanggil dan bicara. Sama begitu. Banyak benda-benda yang kita tengok, banyak perkara-perkara yang dizalimi di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu kita kena manfaat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana doa orang yang dizalimi itu orang yang diterima. Sama juga waktu kita nak berbuka. Sebab di sini ada sebut-sebut sekanan lahu ni, kita doa boleh beri kita dengar. Orang pemberi dan penerima sama-sama orang yang memberi ini dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat harta. Orang penerima kan dapat pertolongan. Kedua-dua itu mengatakan memuji dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan beri kita dengan dua pihak. Jadi waktu kita berbuka juga masa yang terbaik untuk kita berbuka. Oh ini jaga orang tu. Sama dengan pada oh ada. Doa nasi. Supaya kita belajar.
yang terbaik untuk kita berbuat. Khusus dari iman. Kita tengok disiplin ini kita buat juga jaga. Muhammad Rasulullah SAW. Karena kisahkan lama kita berpuasa juga akan. Jadi waktu-waktu ini semua waktu terbaik untuk kita dan kita rasa sebanyak kesadaran sampai kita boleh berjemaah dan kita terima kasih kepada Tuhan fikir yang telah sejak tahu mengadakan program ini, program sumbangan Ramadan untuk pihak Ramadan. Kerana dia adalah Ramadan yang hidup dengan amalan-amalan yang baik, bersedekah, membantu dan sebagainya. Inilah salah satunya amalan yang kita lari daripada orang lain